Hari ni hari yang sedih. Biar awak masuk lagi. Makan habis telur. Bila biar awak masuk, ayam-ayam ni akan buat perangai. Dia pun tak mau masuk telur dalam bekas telur. Aku rasa down. Aku rasa bersalah. Sebab dah 2 hari aku terfikir nak letak kapur, nak letak daun serai, nak spray serai wangi, tapi aku tak buat. Lepas tu hari ni biar awak masuk, telur kena makan, ayam duduk tak senang. Aku jadi stres. Time stres macam ni tak tahu nak buat apa. Menung je lah tengok ayam. Banyak benda tak jadi hari ni. Selain daripada hal ayam ni, aku kan baru nak berniaga. Aku berniaga kitchen, kucing yang aku buat tu. Aku baru aktif dekat thread. Tengah post, like komen yang pasal kucing. Tiba-tiba akaun aku suspended. Pasal apa aku down sangat? Sebab dekat thread tu macam dapat engagement. Ada orang komen, ada orang like post aku punya thread. Kalau dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, tak ada orang komen pun, tak ada orang tanya. Saat ada motor lalu, dengar lagi tak? So bila aku post dekat thread tu, dapat engagement, dapat connect dengan orang, dapat komen dengan orang lain, akaun lain kan. Aku rasa macam ada sinar ni untuk bisnes aku. Tiba-tiba kena ban. Terus rasa down. Ditambah pula dengan biar awak masuk makan telur ayam ni, ayam jadi tak senang, lompat sana sini, nak bertelur pun tak mau masuk dalam bekas. Aku dah sembuh lah. Sebab apa aku duduk bertangguh sebelum ni? Sebab aku tak ada bekas spray. Ini pun bekas spray yang aku selalu guna untuk pakai toner. So aku sacrifice dulu. Nak tengok
jadi macam mana, berkesan ke tak untuk halau bewak. Ayam tu aku terpaksa kurung, nampak tak kat dalam tu. Aku terpaksa kurung dia sebab kalau tu dia akan duduk tak senang. Aku harap berkesan lah dengan semburan serai wangi ni. Macam mana aku boleh terfikir nak letak serai wangi ni? Sebab aku ada baca biawak mai sebab dia tertarik dengan bau hanyak berbusuk ayam ni. So aku harap bila aku letak serai wangi ni, dia dapat potong bau ayam, bau hanyak tu. So biawak dah tak mai, hopefully kita tengok keadaan macam mana. Setakat yang aku sembok ni berbau lah, berbau serai wangi. Aku akan sembok juga dekat tidur depa semua ni untuk nak bagi hilang bau. Tengoklah macam mana esok